And then the last one yang boleh aku cakap yang aku kurang berminat dekat dalam filem ni adalah skop yang dia nak bawakan dalam filem ni terlalu besar, sedangkan jalan cerita tu dah ada. So kalau kau fokuskan sahaja dekat rasuah tu saja, aku rasa dia boleh lah. Sebab kita dah diletakkan satu par which is Sheriff dah bagi yang terbaik tau untuk Badan Berjawatan punya filem kan. So bila kita nak bawa yang filem kedua ni is for the SPRM, Badan Berjawatan. So skop yang kau nak bawa ni is terlalu besar sangat. Kau nak buat hacking, kau nak kacau bank, kau nak kacau hospitality, airport. So benda tu terlalu besar untuk kau buat. And then kita ni rakyat Malaysia tak fikir pun benda tu. And then sebab kita tahu SPRM ni apa kerja dia. So benda tu macam terlalu besar sangat skop kau nak pergi. And then sayang lah dekat GAS, sebab aku memang adore gila filem yang dia pernah direct dulu, filem Polis Evo 1. And then filem tu memang berjaya. So aku datang hari ni is because of dia yang direct. Tapi agak kecewa lah bila tengok.